Halo guys, selamat petang guys. Selamat petang hari Minggu. Okey, sekarang kita nak pergi piknik satu family. Kita nak pergi ke Beruas. Sekarang aku dah sampai ke Beruas. Jadi kita nak sampai ke destinasi dia lagi. Mungkin hari ni kita mungkin bermalam satu family dekat hutan, dekat air terjun guys. Tempat orang selalu mandi manda dekat air terjun ni guys. Jadi kami pun hari ni pergi juga guys. Tak terduga juga, tak ada rancangan nak buat apa-apa hari ni. Tak tahu jalan saja. Okey, kita follow jalan dulu guys. Okey, memang lalu ni kawasan ni perumahan orang. Kita nak masuk ke kawasan hutan nanti. Dia bukan hutan sangat pun, memang tempat orang berkelah. Dengan satu family, santai-santai. Okay, kita konon dulu. Tapi sini memang banyak simpang, kita kena berjaga-jaga. Okay, ke bawah jembatan tu kita nak terus pergi tempat side dia nanti guys. Stay stay guys, nanti saya sambung balik sampai ke kanan separuh, saya sambung balik ya guys. Masuk kawasan ni guys, memang jalan dia berliku sikit. Masuk kawasan dia, jadi memang laluan dia lah. Kita nak terus saja guys. Dia nak pergi Hulu Licin. Pekan dia namanya Beruas, Pekan Beruas. Tapi kawasan yang kita nak tuju ini memang Hulu Licin. Hulu Licin maksud dia dengan batu, berbatu-batuan lah, air batu-batu lah. Sini memang kena berhati-hati. Kereta dari sana kita kena onkan kereta, baru orang nak bagi tahu kita ada sini side. Kalau tak bagi macam tu, orang dari sebelah sini nak akan meluru masuk. Itu yang kita kena jaga. Sebab dia dah bagi notis. Kena jaga sikit. Kalau tidak, memang berbahaya. Memang tak nampak lah guys, orang laluan daripada sebelah. Kita kena buat on, nak bagi tahu yang kita nak masuk. Ke orang bawah laju-laju kereta guys. Dari ni kampung, kereta kan dia orang kan bawa laju. Ada orang nak balik. Sebab hari ni last. Memang ramai dah kereta. Itu yang kita kena jaga-jaga guys. Memang banyak, bukan ramai. Salah, sorry ya guys. Memang banyak kereta balik daripada sana. Kita ni baru nak masuk. Itu yang harus berhati-hati guys. Kawasan hutan ni memang banyak tempat lah. Kita boleh cari barang-barang dalam hutan ni, seperti budo. Kita boleh buat apa-apa pun boleh. Buat masakan dalam budo lah. Tentu. Tapi hari ni tak tahu apa yang kita bawa hari ni pun tak pasti. Kalau satu family yang kutip barang, saya tunggu standby saya tadi. Kita tengok tonton, dah bawa barang sini juga ada. Kita nampak memang seekor tajam ni guys. Ni yang kena jaga ni. Dia dah macam ni, dia dah turun balik, kita kena bagi on sebab notice ni mesti nak on.
baru orang boleh tahu kita datang. Kalau tidak, memang habis buat nanti ada pelanggaran. Masing-masing bawa kereta tu bukannya ikut undang-undang pun, stiker macam laju macam ni. Betul tak? Itu yang kita harus kena berhati-hati. Kena on. Kalau tidak, habis. Sebab jalan ni memang cukup untuk satu kereta je. Kalau dah lepas ni guys, okey, kira okey lah. Sampai sana memang dah hampir sampai, sebab 1 kilometer lagi tadi. Cuma kita nak hati-hati juga. Sungai dia. Di sini dia sedang buat satu macam orang buat restoran lah guys, ataupun rumah chalet. Tempat tengok dia sekarang dah cantik dah. Ni buat tempat peranginan sekarang ni. Cantik juga sekarang dia orang buat. Ada tapak apa semua ni. Lama kita tak pergi sini guys. Pasal ni. Tengok ada orang satu family duduk sini. Kita mungkin atas sana guys. Pondok nombor 2 nanti. Mungkin pondok nombor 2. Tapi tandas je memang jauh. Tapi yang lain pondok nombor 2 tu line telefon memang ada. Kalau yang pondok nombor 1 tu memang susah sikit nak dapat line dia. Okey, kita sudah sampai kat sini guys. Hari ni mungkin tak ramai orang juga. Nampak gaya dia. Kita dah sampai sini guys. Kata mana tempat kita nak duduk nanti. Tengok dulu. Kita pusing-pusing dulu. Atas mungkin ramai orang. Sini ada chalet lagi satu cai. Ni ada pondok lagi satu. Mungkin kita pondok ni. Mungkin dia pondok ni lah kita nanti kita nak pusing dulu guys. Pondok sini. Mungkin okey lagi sini pondok. Atas memang ada orang juga, tapi orang ni dia akan balik. Kita tidak guys, kita akan duduk sini guys. Okey, sini ada surau. Dalam ni sih ada surau guys. Kita pusing kat sini, nanti kita balik. Okey, ini toilet Tanah Sawam. Tapi ini tidak tak bayar lah guys. Okey, mungkin kita parking dulu guys, bagi depan sikit. Orang nak pergi toilet ke apa dulu. Pergi toilet dulu. Kita ada sini guys. Okey, kita sudah ada dekat Lulu Licin guys. Ada Lulu Licin guys. Mau mana? Sana. Di sini guys. Ini toilet.
Okey guys, kita sudah sampai kat sini guys. Orang pun dah balik kat sini. Ini tempat orang bakar-bakar lemang kat sini. Yang ini. Sebenarnya guys. Api masih panas lagi bara dia. Ni guys. Okey lah, nanti kita kat sini guys. Tu tapak kat sini. Nanti dengan bakar-bakar. Ini kat sini. Dia sampel je bakar kat sini guys. Di sini dia bakar. Ini orang dah standby semua sini. Dia orang bakar kat sini belakang ni. Ada kepatut. Orang dah bagi elok-elok. Dia orang buat macam tu je lah guys. Ni juga, ayo itu lupa tadi. Perangkat lalat lupa bawa. Yalah sini nantilah mau sapu dulu lah. Okay. Sana pun dah ada satu pondok ni guys. Cantik juga pondok sana ni. Ya, memang basah sini saya sebab dia basah air sana ni. Sana saya pun okey juga, tapi air tak ada. Dekat sana. Sini ada air. Okay, kita prepare kita punya barang guys dulu. Apa yang patut kita prepare dulu. Apa yang patut kita prepare dulu. Apa itu? Plastik dulu. Daging-daging kasih itu dulu. Plastik. Kayu ada nanti mau cari kayu lagi. Kayu? Ya. Nanti lah saya terlalu kayunya. Mau sana dulu apa semua. Yang tu kasih itu ya. Nyamuk.